Adakah korang sekarang tengah mengalami masalah water pump? Seperti macam air tekanan rendah, lepas tu pump sudah lama, masa pump jalan sangat kuat bising, tak boleh tahan. Lepas tu air leaking. So hari ini saya nak bagi cadangan kepada orang semua, antara 3 jenis pump ini, apa yang sesuai untuk korang? Okey, antara 3 jenis pump ini adalah booster pump. Dia tak macam itu self priming pump. Self priming pump dia macam dia boleh sendiri sedut air. Tapi pump ini dia bukan self priming, dia booster pump. Pump ini sesuai pasang dekat after tangki. So lepas tangki lah. So apa maksudnya lepas tangki? Kamu boleh imagine lah, kamu punya rumah kan ada tangki air kan. So ini pump sesuai pasang dekat sebelah tangki. So itu tangki punya air masuk dalam pump. Pump ini dia akan boost air keluar, pergi bilik air, pergi mana yang kamu mau pakai air punya tempat. So ini adalah design untuk booster pump. Okay, jom mari kita tengok pump ini. So pump ini dia adalah CMH series. Model ni adalah CMH 230K. So korang boleh nampak pump ini bentuk lebih kurang macam ini. Dia punya body adalah cast iron. Ini bahagian inlet, ini bahagian outlet dekat atas. So lah boleh nampak dia sudah built in satu controller dekat sini. So untuk pump ini CMH 230K dalam masa yang sama boleh support 2 bilik air dalam masa yang sama. Okay, so kita tengok sebelah sini pula. Ini pump model adalah CMF series. Tapi ini pump model pun sama lah, CMF 230K. Okay, ini pump dia berbezaan dengan bahagian depan sini berbanding dengan yang tadi itu. Sebab ini design untuk stainless steel. Pump ini dia adalah food grade. So bermakna kamu, contohlah kamu nak business F&B. So ini pump memang sesuai untuk korang buat business. So ini pump kan, kelebihan dia adalah dia boleh tahan air suhu ketinggian 100 Celsius. So ini adalah pump CMF 230K. Kita mari sini tengok pump ini yang ketiga adalah CMS series. Model CMS 230 IPC. So kamu boleh tengoklah bahagian depan sini, kita boleh berbandingkan dengan CMH series. Boleh nampak dia adalah stainless steel punya body lah. So dia boleh tak karat lah. Lama-lama pun dia tak jadi air karat dekat dalam. So boleh nampak lah, ini adalah inlet, yang ini adalah outlet lah. So yang pump ini apa yang istimewanya adalah ini controller. So ini panggil IPC. So bermakna Intelligent Pump Control. So adalah digital controller. So kamu boleh nampak lah dekat dalam atas ini dia ada display, lagi pun ada button. Boleh pilih apa function yang kamu nak. So first boleh nampak lah adalah pressure mode. Yang kedua adalah flow mode. So yang last kali adalah time mode. So ini adalah IPC Intelligent Pump Controller. Itu function lah. Dia kebaikan adalah inilah. So tiga-tiga pump ini spek dia adalah 230. So kita ada 240, 250, 260, lagipun 4 series. So berapa spek kamu nak pakai? So korang lah, kamu boleh pilih berapa spek yang besar untuk sesuaikan korang punya rumah lah. Okay, so jadilah pump ini wajib lah ada satu shelter ataupun cover untuk mengelakkan itu air masuk dalam pump motor. So tak kisahlah korang pilih mana satu jenis water pump. So sama ada CMH series, dengan ini CMF series, dan last kali adalah CMS series. So dalam 3 pump ini memanglah ada satu jenis sesuai untuk korang. So pilihlah Tsunami Pump, penggalak air khas untuk gaya hidup rakyat Malaysia. So kita jumpa next video.